Kita ceritakan sikit kaitan dengan SPM ni dalam anak-anak semua. Semua SPM pada tahun ini dinyatakan kita ada 50 markah untuk soal kebat. Jadi kena bersedia soal kebat. Hari ini kita akan berlama-lama sikit dengan kebat supaya nanti awak faham dan juga anak-anak semua tahu pattern bagaimana cara kita nak menjawab soalan tersebut. Baik, pertama sekali bersama dengan murid semua ada lembaran kerja, betul tak? Ada tak? Yang depan tu ada stimulus zina, betul? Okey, baik. Tinggalkan dulu itu. Kemudian baik, saya nak awak di atas meja awak tu ada satu lagi 2 line ataupun 3 line kertas test pad, ataupun kita nak bagaimana kita nak menjawab soalan dan juga jawapan dalam profesor sebelah. Kita masuk dalam jawapan profesor, kita kena bawa apa dulu? Bawa petenang dulu. Pen dulu, bawa petenang dulu, baca doa, barulah kita menjawab soalan dengan baik, insyaAllah dengan izin Allah. Doa tu penting ya? Doa. Dan juga kita bacalah surah Al-Isyrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ila akhir ayat. Mungkin ya. Baik, hari ini banyak modul sikit. Awak akan mencatat sampai ke akhir ayat-ayat, sampai ke akhir program nanti, sampai pukul 6 petang ataupun sampai malam lah jika dapat lah. Ada yang sanggup sampai malam? Tak ada. Ada kan? Sampai tengoklah, tengok kesesuaian. Jadi baik, sekarang ni kertas di depan awak tu mungkin guru-guru di sekolah dah terangkan bagaimana cara kita nak uruskan jawapan. Kertas yang ada di tangan anak-anak semua tu ada macam ni, begini kertas dia kan, begini. Jadi garisan pertama itu yang hitam ni adalah garisan asal, dan ditambah dulu 1 garis, 2 garis di depan, di sebelah dalam. Gariskan, kita nak latihan terus. Sebab kita nak jawapan awak tu tak masuk dalam mention ada untuk scan. Kertas jawapan tu tak masuk jawapan awak. Sian, kan? Ada tak kertas jawapan? Test pad, ada test pad? Okey, ada test pad. Gariskan, tambahkan dulu 2 garisan. Walaupun dulu di sekolah dah bimbing waktu ini, tapi kita akan tambah dan teruskan dengan topik-topik penting untuk 20-25 ini. Dan garis semua masukkan 1 garis, terus tulis. Sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, awak terus tulis. Tiru je jawapan kat depan tu. Maksud sunnatullah. Okey, maksud sunnatullah nokta bertitik. Ya, maksud sunnatullah nokta bertitik. Kemudian terus menjawab. Terus menjawab. Maksud sunnatullah ialah sistem dan peraturan Allah yang ditetapkan dan ianya tidak boleh diubah. Sampai situ. Tulis cantik-cantik, tulisan yang paling cantik dalam sekolah awak. Nanti murid yang ada dalam dewan ini akan jadi guru muda untuk rakan-rakan di sekolah sana. Okey, baik. Jadi dah catat itu, terus kepada senggang 1 baris. Dah catat jawapannya? Senggang 1 baris. Dalam tu dia kata konsep. Sana awak tulis 2 sebab turun ayat, ataupun sebab turun niat. Tiru je dekat depan tu, sebab turun ayat. Yang pertama, jawapan dia sebab turun ayat, Islam kalah dalam perang Uhud. Ya, Islam kalah dalam perang Uhud. Yang kedua, ramai para sahabat syahid dan bersedih atas kekalahan tersebut. Yang ketiga, tak ada jawapan. Tambah lagi 1, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau soalan sebab turun ayat ini, kita ada 3 ayat. Sambil-sambil awak tulis, telinga dengar. Kita ada 3 ayat yang ada sebab turun ayat. Yang pertama yang ni, yang kedua ayatnya berkaitan dengan memahami keutamaan dalam tindakan. Yang itu dah keluar dah, tapi sebab turun ayat dah keluar lagi. Tahun lepas ayatnya dah keluar. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, Allah jadikan kita ni sebagai pelbagai bangsa, pelbagai bangsa dalam agama. Dan ini adalah ayat yang ketiga, adanya sebab turun ayat. Ini bagaimana cara kita nak menguruskan
jawapan yang berkaitan dengan sebab turun ayat itu. Islam kalah dalam perang Uhud. Ramai sahabat yang syahid dan juga bersedih atas kekalahan tersebut. Dan yang ketiganya, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai situ. Kemudian senggang lagi satu baris. Senggang lagi satu baris. Jawapan yang paling mudah, iaitu pengajaran ayat. Pengajaran ayat, kita telah yakin dan percaya dengan sunnah Allah agar hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga segar lagi satu baris, teruskan dengan anak-anak yang ada kaki kanan boleh rujuk di sebelah kiri, ada slide, kanan ada slide, di depan pun ada slide. Tiru dulu jawapan yang ada hebat di bawah tu, dan usahakan bimbing awak bagaimana cara untuk kita menjawab hebat, hebat analisis, hebat 2 markah dan hebat 4 markah. Yang ni kita akan berlama-lama sedikit sebab dia ada pattern dan cara, dan ada juga formula mudah untuk kita menjawab. Umpamanya IKT. IKT itu apa? Iman yang lemah, kurang didikan agama, terpengaruh dengan rakan yang tidak baik. ISD, ilmu, sahabat, di doa. Itu antara pattern dia. Tumagaba. Apa maksud tumagaba? Tufah, Madinah, Gaza dan Baghdad. Nanti saya akan kongsikan dengan anak-anak semua bagaimana cara kita nak hafal formula mudah itu untuk kita terapkan dalam peperiksaan nanti. Umpamanya nombor telefon Ustaz Syafi'i, Imam Syafi'i, berapa nombor telefon dia? Tak ingat kan? 105 204. Lahir pada 105, meninggal pada 204, dan dapat 2 markah. Nombor telefon Imam Malik berapa? 93179. Lahir pada 93, meninggal pada 179. Lahir di mana semua imam-imam ni? Umagaba. Uma, Hanifah, lahir di Kufah. Malik lahir di Madinah. Imam Asy-Syafi'i lahir di Razah ataupun Gaza. Dan juga Imam Ahmad Hanbal lahir di Baghdad. Nanti kita akan catat semua ini dan murid-murid semua hafal. Dan ini adalah untuk yang paling mudah kita dapat markah. Selain daripada itu, Famurimun. Famurimun ialah kitab yang dikarang oleh keempat tokoh mazhab kita. Faraid, Muwatta, Risalah, Musnad. Itu nanti anak-anak semua akan salin, akan catatkan supaya kita mudah ingat, mudah hafal semua yang ada dalam kita. Semua dah siap tentang soalan kita yang pertama? Angkat tangan yang belum. Okey, teruskan. Kita tunggu lagi dalam masa 2 minit atau 3 minit lagi untuk selesaikan soalan hebat. Itu juga kita boleh patternkan dia supaya nanti murid-murid boleh hafal bagaimana cara nak jawab soalan hebat 2 markah, soalan hebat 4 markah. Yang ni saya yakin dan percaya anak-anak yang ada ke depan ni akan dapat A+. Sebabnya dah diberikan dengan tajuk-tajuk penting, dah diberikan bagaimana formula mudah untuk jawab. Sekiranya soalan itu dikemukakan, kita tak terbaca dah soalan itu. Contoh, kita tak baca pun riwayat hidup Imam Malik, tak baca pun. Aku ingat nama penuh, ingat nombor telefon, ingat tempat lahir dia dengan formula mudah tadi. Tak ingat dah Imam Syafi'i apa nama sebenar? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada, ingat nombor telefon 150204. Maknanya lahir pada 150, meninggal pada 204. Kunyahnya Abu Abdullah. Sifat pribadi kuat beribadah dan cintakan ilmu. Yang tu kita tak baca buku tapi kita hafal.
dalam Dewan pada hari ini boleh jawab ke semua keempat tokoh tadi. Imam Ahmad Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya ada dalam formula mudah yang kita akan sampaikan pada hari ini, insyaAllah. Baik, kita akan berlama-lama sikit tentang hebat. Angkat tangan yang belum siap, sebelah kiri dan kanan. Semua dah siap. Fakta yang ada kat depan awak dah siap? Baru kita akan pergi kepada topik-topik penting untuk 2025 ini. Ya, anak-anakku sekalian, berhenti menulis sekejap, pandang depan. Paling banyak lagi mencatat, tapi tenang-tenang. Nak rehat ke? Saya pergi rehat 2 saat. Habis 2 saat tak rehat, okay. Boleh? Nama pun Jaafar, ya kan? Bukan Jaafar. Bukan. Nama apa? Aiman. Nama Zainab. Bukan. Maimunah. Bukan juga. Faridah. Bukan. Baik, awak jangan serius sangat ya. Tengok pada ustaz macam ustaz pakai baju terbalik. Jangan serius. Kita ini santai-santai kan. Awak rehat-rehat sekejap lagi akan jadi kan. Baik. Ini tegas sikit. Kalau soalan dia baik tegas sikit. Baik, sebenarnya ustaz ni dengan bersama-sama dengan saya tadi dia lama dah sejak 2016 lagi. Lama kan? 16 tahun kat mana masa tu? 60 ribu kan? Tak. Jajah tua. 2016. 2015, 2016, 17, 18, 19 sampai dari itu bersama dengan siap tadi. Panggil ustaz. Ustazah sebut, ustaz nak datang siap tadi. Rasa dah berbunga-bunga hati. Sesuatu ini sudah tadi. Ya, sebab kita dah macam mana berani kan? Dah macam anak beranak tak kasih anak langsung Baik, jadi kita akan pada depan semua dulu. Kita ada beberapa tajuk yang sangat penting 2025 ini. Sudah sangat penting. Sebab apa kita kata sangat penting? Sangat penting itu sebabnya dia adalah antaranya tak masuk lagi dalam pesta tahun lepas, 2 tahun lepas, dan juga dah masuk dalam 2021 COVID-19. Dulu pesta 2 kali. Kalau ingat sejarah, 2 kali pesta, SPM 1, SPM 2. Jadi hari ini kita akan catatkan, rekodkan, tuliskan. Kalau boleh, tuliskan dalam nota yang tak mudah hilang. Kadang-kadang nota ni balik rumah, buat bungkus, buat pisah, jangan kan. Jadi nota yang tak mudah hilang. Tajuk yang pertama yang perlu catatkan iaitu memahami sunnatullah, tingkatan 4 ayat. Tulis dulu soalan 1. Ayatnya ayat tingkatan 4. Memahami sunnatullah. Untuk makluman anak-anak sekalian, bahawa memahami sunnatullah ini adalah tajuk yang tak pernah keluar lagi dalam mana-mana peperiksaan sejak 2021. Dan tajuk yang kedua, sambil awak tulis tu, catat, dengar juga apa yang saya sebutkan ini. Dan soalan yang kedua ialah larangan mempersenda agama. Kenapa larangan mempersenda agama itu diletakkan pilihan? Dua-dua itu sama Dua-dua itu sama. Maksudnya pilihan pertama dan pertama. Bukan kedua lagi. Pertama dan pertama. Maksudnya antara dua tajuk itu adalah topik-topik yang belum pernah keluar dalam mana-mana peperiksaan. Yang kedua larangan sudah agama. Yang ketiganya ciri-ciri mukmin berjaya. Kenapa kita letakkan ciri-ciri mukmin berjaya? Sebab dah pernah keluar pada 2021. Ya, 2021 dah pernah keluar. Dia berkaitan dengan ayat yang atas tu, bermula dengan ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu yang dah pernah keluar. Jadi selain daripada baca yang atas, juga beri penekanan potongan ayat yang di bawahnya, bermula dengan ayat alladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Maksudnya 7
golongan ataupun ciri mukmin berjaya itu yang di bawahnya. Kalau yang di atasnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, solat dengan khusyuk, meninggalkan perkara sia-sia, mengeluarkan zakat di atas. Tetapi ayatnya di bawah bermula dengan walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, ialah orang-orang yang menjaga amanah dan menunaikan janji. Baik, seterusnya selepas menunaikan janji, ayatnya walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, iaitu orang yang menjaga solatnya, jaga waktu solatnya. Berbeza di atas tu, orang yang solatnya dengan khusyuk. Itu berkaitan dengan ayat yang ketiga. Laju sangat ke? Boleh ya? Boleh? Kena pelan sikit. Nak pelan. Jafar, nama Jafar kan? Jafar, ambil air kat ustaz tu 2 botol. Macam cantik dia air tu. Bagusnya Jafar. Jafar ke Tomijan nama? Nama apa? Famizan. Oh, dah dekat dah. Tomijan Famizan. Famizan, terima kasih Famizan. Okey, baik. Jadi, saya akan pergi terus kepada awak dah dapat soalan ayat tadi 3. Dan sekali set dalam bidang waktu, dalam masa kita dalam mengulang kaji itu, beri penekanan. Yang lain jangan tinggal. Yang lain jangan tinggal. Beri penekanan kepada 3 ayat ini. Tahun lepas ayat yang dah keluar, tahu tak tahun lepas yang dah keluar? Tak cek soalan. Tak cek, mana nak cek kan soalan tak boleh keluar, sulit kan? Soalan tahun lepas dah keluar ialah kepelbagaian bangsa dalam Islam. Soalan yang sebelumnya, ayat apa yang dah keluar? Ayat yang berkaitan dengan ada. Terima kasihlah. Ini nama Buhanil lah. Raja, Razid, Radin, okey, tahniah Razid. Saya doakan Razid dengan Hamizat jaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Anak-anak yang baik pula. Cakap amin. Amin. Saya macam kenal Razid, ayah awak lelaki kan? Kan, betul? Mak perempuan. Oh, macam kenal Razid. Okey, baik. Awak ni okey ke tak ni? Awak tahu kenapa air laut itu masih? Tahu kenapa? Sebab manisnya ada pada awak. Apa beza Razid dengan cicak? Cicak melekat kat dinding, Razid melekat di hatiku. Tahniahlah Razid. Kan? Baik, saya dah sambung ni. Nanti tak habis kita. Okey, yang ketiganya, tahun lepas dah keluar ayat yang berkaitan dengan apa? Kepelbagaian bangsa. Ayat sebelumnya keluar tu ayatnya, ayat berkaitan dengan dakwah. Wa man ahsanu qawlan min da'a ila Allah. Ayat sebelumnya keluar apa? Ayat yang berkaitan dengan aj'altum siqayah, tingkatan 5. Maksudnya dia dah tingkatan 5, tingkatan 4 dulu lagi. Ada yang belajar. Baik, seterusnya awak dah salin semua soalan satu tadi kan? Dah. Selepas hadis, selepas itu nombor 4 itu, setiap orang adalah pemimpin, iaitu hadis pilihan pertama kita. Tahun lepas hadis yang keluar, tahun lepas hadis apa yang keluar? Hadis berkaitan dengan kemuliaan berdikari, tingkatan 4. Hadis yang sebelumnya, hadis apa yang keluar? Hadis tingkatan, kalau tak silap Ustaz, hadis ijtanibus sab'al mubiqat, iaitu hadis yang berkaitan dengan hindari 7 golongan orang-orang yang berdosa besar itu. Nanti kita akan pergi satu persatu. Baik,
setiap orang adalah pemimpin. Sangat penting. Dan hebat pattern dia pun Ustaz dah buat, dan dia tahu hafal je pattern dia tu. Dan soalan, contoh soalan pun akan tak kemukakan supaya orang nanti dapat hafal pattern yang ada. Baik, setiap orang adalah pemimpin. Pandang depan dulu sebelum awak catatkan. Awak kena hafal, awak kena ingat 5 orang pemimpin yang tercatat dalam hadis. Antara 5 orang pemimpin, Nabi kata, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Nabi kata, setiap kamu itu adalah pemimpin dan kamu akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan setiap kepimpinan kamu. Siapa mereka? Awak catatkan nota yang paling ringkas di sebelah kiri atau sebelah kanan. Siapa mereka? Yang pertama ialah pemimpin masyarakat. Yang pertama. Yang kedua suami. Yang ketiga isteri. Yang keempat pekerja. Yang kelima anak. Baik, secara ringkasnya gini. Secara ringkasnya untuk pemimpin. Tadi untuk ayat kita dah ada contoh dia punya kibat. Untuk pemimpin 5 orang tadi awak dah boleh hafal. Pemimpin masyarakat. Soalan yang rutinnya untuk kelima-lima ni, dia akan jelaskan 2 tanggungjawab sama ada pemimpin, masyarakat, suami, isteri, pekerja dan anak. Rutinnya begitu. Dan soalan ketiganya sama dengan yang atas tadi, iaitu pengajaran ayat. Jadi untuk pengajaran ayat, anak-anak semua dah ada tadi 5. Contoh yang pertama, kita hendaklah menjadi pemimpin yang baik agar negara ditadbir dengan sempurna. Satu. Yang kedua, kalau diminta 2, awak dah ada dah. Untuk suami, kita hendaklah menjadi suami yang zalim. Tak boleh zalim kan? Menjadi suami yang bertanggungjawab agar keluarga bahagia. Dah dapat 4 markah untuk soalan pengajaran hadis. Tadi kita dah ada senaraikan 5 ataupun senaraikan orang yang dipertanggungjawabkan dalam hadis. Dan sekarang kita dah ada 2 tanggungjawab. Setiap tu dah boleh susun dah. Yang ketiganya 2 pengajaran ayat dah boleh susun. Kita hendaklah menjadi. Dan hebat. Hebat yang kita boleh patternkan untuk pemimpin ini, dia akan bagi satu stimulus. Stimulus ni ialah satu rangsangan ataupun dia bagi dalam bentuk, sama ada dalam bentuk catatan, statement, ataupun dia bagi dalam bentuk graf. Macam-macam dia bagi. Dan untuk pemimpin ini yang paling mudah dan paling asas, cuma catat sikit dalam nota, ya. Pemimpin yang bertanggungjawab membentuk negara yang maju. Okey, buat dalam kotak sikit. Baik. Okey, terus kepada step ataupun bagi soalan. Sokong pernyataan di atas
Nokta huraikan. Dah. Semua dah catat pada salin. Sebelum kita pergi kepada catatan sebenar nanti, saya jelaskan sikit yang ada dalam dewan. Pelan-pelan je Ustaz sebut, slow-slow je. Kalau dia bagi stimulus begitu, jawapan pertama awak anak-anak semua, awak sebutkan ataupun nyatakan pemimpin itu melaksanakan tanggungjawab dengan amanah dan mengelakkan ataupun menjauhkan daripada rasuah. Yang pertama sekali, cuba buat ayat satu, ayat yang mudah ke atas tu. Pemimpin yang baik melaksanakan tanggungjawabnya dengan amanah dan menjauhkan dari rasuah. Hal ini menjadikan negara dipimpin dengan baik dan sempurna, dijauhi daripada gejala yang merosakkan. Kenapa saya panjangkan tu? Sebab nanti awak akan ada idea yang lain. Lu tambah, tak apa, asalkan panjangkan sikit jawapan awak. Letak ayat boleh beda sendiri. Saya sekarang ceritakan dulu pattern jawapan. Nota kesannya, pentadbiran negara dan urusan pemantapan ekonomi berjalan lancar tanpa gejala rasuah. Nota. Oleh itu, kita hendak melaksanakan tugasan kita sebagai pemimpin yang baik agar negara aman dan sentosa, agar negara diampunkan oleh Allah. Baik, pada tuan semua dah nokta tadi dah. Nokta. Baik, pada depan. Baik, saya nak merujuk kepada jenis pemimpin. Kenapa saya tunjuk kat situ? Sebab saya tunjuk slide dulu. Jangan kata saya tunjuk awal, tak. Saya tunjuk slide. Baik, untuk kepimpinan ni, anak-anak sekalian, soalan dia bukan berkaitan dengan yang itu saja. Untuk hadis ni, yang itu saja kita berkaitan dia tu. Kalau akibat tadi, sokong begini jawapannya. Sebaliknya, kalau ramal, dah dapat tadi, senggang satu baris, awak tulis ramalkan. Ramalkan jika diapai. Okey, baik. Itu je, pada depan. Ke rasa tak puas hati? Okey ke awak ni? Ya, okey. Kenapa pelangi itu separuh? Sebab separuh lagi ada pada awak. Comel kan awak ni kan? Zainab, ada nama kuntum tak? Kuntum tak ada. Bunga tak ada. Bunga ros ke tak ada. Yang ni Jaafar, tadi Jaafar, Jamal tak. Jamal Pak Bongkol ada rasa tak tahu.
baik. Para semua, Allah macam mengaku geletik ni. Pernah ke tak kan? Wow, suka mesti semangat sikit. Sebab saya nak semua yang ada dekat dewan ni A+, kena pegang tu A+. Apa lah harapan kami untuk dapat GP yang bawah, yang rendah, nak kualiti yang paling baik, insyaAllah. Sebut amin. A+, amin. InsyaAllah. Saya doakan kalau ikut saya juga sebut tadi, insyaAllah. Kalau soalan ramalkan tadi, awak buat dalam kurungan selepas ramal tu, kebiasaannya negatif. Kebiasaannya negatif biasanya. Tapi bergantung kepada soalan ya. Bergantung kepada soalan. Pandang sekali. Baik, yang tadi ramalkan sekiranya tadi kepimpinan tadi tidak diambil peduli ataupun diabaikan, jawapan kita terbalik kepada yang tadi. Terbalik kepada yang tadi. Ramal negara akan dihuni oleh pemimpin yang tidak amanah dan rasuah. Nokta. Hal ini menjadikan negara dipimpin oleh orang ataupun pemimpin yang tidak bertanggungjawab kerana mengamalkan rasuah. Kesannya menjadikan negara mundur, porak-poranda dan berpecah belah. Lawan yang tadi kan, lawan. Pasal tak lawan yang tadi, kesimpulannya kita adalah menjadi pemimpin yang baik agar hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah tak semua? Dah. Baik, saya pergi kepada hadis yang kedua, hindari dosa-dosa besar. Hindari dosa-dosa besar, ada 7 dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi kata jauhi orang-orang ini yang melakukan 7 orang yang melakukan dosa. Sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Yang 7 perlu dihindari. Yang pertama Nabi sebut asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihr was-sihr, sihir. Yang ketiga qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, itu orang yang membunuh tanpa hak. Siapa lagi? Orang yang makan riba, wa aklur riba, wa aklu mal walid yatim, orang yang makan harta anak yatim. Dan yang terakhir ialah orang yang menuduh berbuat baik berzina. Jadi saya nak sebut sikit sebelum kita buat catatan secara detail nanti. Saya nak sebut sikit berkaitan dengan hadis ini. Hadis pengertian awak dah dapat, kata syirik, menyekutukan Allah ataupun menduakan Allah. Okey, minta tolong alih kereta PLL 6237. Betul? PLL 6237. Ada mungkin kereta monitor kereta PLL. Okey, alhamdulillah PLL tengok ada yang tadi 2377. Okey, baik. Mari kepada tadi adik 7. Kena faham pengertian dia. Kemudian saya nak pergi kepada kebat berkaitan dengan ketiga-tiga tadi. Rutinnya, biasanya sekali kebat kita buat pendek-pendek je. Sebab kita memikirkan kamu ini masa sama 2 jam setengah. Soalan kebat sampai 50 markah. Jadi kesianlah murid kita ni. Jadi soalan kebat tu pendek-pendek, mudah dibaca, mudah dihafal. Dulu panjang-panjang dulu berkaitan dengan pengantin, direncis, diinai, ada lagi gambar pengantin itu, gambar macam-macam. Tapi sekarang kita pendek-pendeknya yang mudah hafal, berkaitan dengan data, berkaitan dengan fakta. Ketujuh-tujuh tadi sama dengan tadi. Contoh, syirik adalah satu kezaliman besar. Contoh, syirik merupakan kezaliman besar. Soalan dia mana? Soalan dia
kemukakan hujah anda untuk menyokong perintah di atas. Yang keduanya, biasanya ramalkan sekiranya larangan di atas diabaikan. Untuk larangan, patternnya macam saya sebutkan tadi. Untuk yang atas sokong tu, kita kena jelaskan syirik dan kesannya. Kita ambil satu contoh. Syirik, jangan catat dulu. Syirik ialah menduakan Allah ataupun menyekutukan Allah dengan perkara lain atau perbuatan lain. Tak. Hal ini merupakan bukan satu kemurkaan Allah dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesannya apa? Apabila melakukan syirik, kesannya apa? Kesannya menjadikan murid. Kalau kita muridlah sebagai murid, menjadikan manusia, kalau manusia menjadikan insan lalai dalam tanggungjawabnya sebagai apa? Sebagai ahli keluarga ke, sebagai suami ke, sebagai anak ke, dan akhir sekali kita letakkan ataupun kita simpulkan dia, kesimpulannya kita dalam. Selain daripada kesalahan besar, contoh yang lain, syirik boleh memecah belahkan institusi keluarga. Pattern jawapan sama tadi. Ya, nak letakkan pengertian itu dulu pun boleh. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan benda lain ataupun dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini syirik boleh menyebabkan seseorang ataupun ketua ahli keluarga itu terabai ataupun mengabaikan tanggungjawab dia sebagai seorang suami, tanggungjawab dia sebagai seorang isteri, sebagai seorang tertular kepada stimulus. Kesannya menjadikan institusi keluarga tersebut terabai dari segi nafkah, dari segi pendidikan boleh kita uraikan, dan kesimpulannya kita adalah menjadi, kalau isteri yang baik, menjadi suami yang bertanggungjawab agar keluarga dilindungi. Senang ke mudah? Senang sebenarnya, tapi kita kena faham betul-betul kaitan dengan stimulus yang dikemukakan. Baik, saya tinggalkan dulu hadis. Jadi yang seterusnya iaitu tajwid yang pertama, mak lazim, wakaf dan tidak. Mak lazim awak bintangkan sikit. Mak lazim belum pernah keluar dalam pemeriksaan. Jadi ia merupakan pilihan pertama kita, iaitu mat lazim. Mat lazim ada berapa? Mat lazim ada dua yang asasnya, iaitu mat lazim harfi dan mat lazim kalimi. Iaitu mat lazim harfi dan mat lazim kalimi. Harfi ada dua lagi, harfi mukhaffaf, harfi muthaqqal. Kalimi pun sama, kalimi mukhaffaf, kalimi muthaqqal. Ada murid dia jawab, mak lazim kalimi mughallazah. Tak pernah dengar lazim kalimi mughallazah. Itu najis kan? Mak lazim kalimi mutawassithah, itu pun najis. Mak lazim kalimi mukhaffafah, itu pun najis. Yang betulnya mak lazim kalimi mukhaffaf, mak lazim kalimi muthaqqal, mak lazim harfi mukhaffaf, mak lazim harfi muthaqqal. Baik, walaupun dua maka, tapi Ustaz nak awak salin sekarang. Mak lazim kata bahagian mat lazim. Satu, mat lazim kalimi mukhaffaf. Dua, sebagai penting kita lama-lama sikit tak apa, walaupun dua markah. Yang kedua, mat lazim kalimi muthaqqal, muthaqqal, muthaqqal. Mukhaffaf, mukhaffaf, mukhaffaf. Yang ketiga, mat lazim harfi mukhaffaf. Yang keempatnya, mat lazim harfi muthaqqal.
Okey, boleh ya? Baik, seterusnya nanti kita akan detailkan lagi. Okey, seterusnya wakaf dan ibtidah. Soalan ini keluar pada tahun 2021, Mat Lazim kali ini. Baik, Mat Lazim tahun lepas yang keluar hukum apa? Tak ingat, tak ingat tak tahu pun kan. Sebab soalan sulit kan, tak tahu. Kalau tak tahu kat mana kan. Baik, tahun lepas dah keluar hukum RAW tingkatan 5. Hukum RAW tingkatan 5. Baik, 2023 hukum dah keluar, iaitu hukum Qalqalah. Qalqalah ada berapa? Ada 3. Kubra, Sughra dan Akbar. Okey, tahun sebelumnya Mat Silah ada berapa? 2. Silah Qasirah, Silah Tawilah. Tahun sebelumnya 2 kali dia keluar. Hukum RAW ni dah keluar pada 2021 dan 2024 tahun lepas. Ya, ibtidah dia keluar 2021, tahun lepas tak keluar lagi dah. Sampai sekarang. Jadi kedua-dua ni penting. Apa maksud wakaf? Bahagian-bahagian wakaf. Wakaf tunai itu bukan ni. Wakaf rumah kan. Wakaf ma'tafid kan. Itu wakaf lain. Ini wakaf tajwid, hukum tajwid. Wakaf ada 4. Satu wakaf tam. Catat sikit. Penting kan. Tam, kafir, qabih dan juga asal. Tam, kafir, qabih, asal. Baik, tanda-tanda nanti kita akan detailkan. Mim itu tanda apa dia? Qaf, lam, ya itu tanda macam mana? Qaf, lam, ya. Waqaf lebih utama. Nanti beri kejut rumah. Sod, lam, ya. Wasal atau sambung itu lebih utama. Kalau titik 3 berhenti salah satu daripadanya, tuntut soalan yang dikemukakan untuk Allah. Baik, selesai soalan 2. Ada soalan? Tapi pasti kita akan detailkan lagi. Macam mana nak rumah gambar, macam mana titik itu apa? Titik dengan RL. Titik itu ialah untuk khauf dan raja. Titik takut tinggalkan larangan Allah. Raja RL. Raja harap redha, laksanakan perintah Allah. Jadi benda-benda ni awak boleh hafal, boleh ingat. PIC kan? PIC itu apa? PIC itu iktibar daripada kerajaan Osmaniyah. P, kita adalah memilih pemimpin yang baik. I, kita adalah madrasah ilmu. C, kita adalah cinta akan negara. Dengan secara tak langsung awak ingat. Nina went to school by taxi. Itu rukun haji. Niat pokok, tawaf, sa'i, bergunting dan juga tertib. Niat mamu, lontar mami, lontar 3 meninggal. Apa tu? Itu wajib haji. Niat di Miqat, mabit di Muzdalifah, lontar ketiga Jamratul Aqabah, mami, mabit di Mina, meninggal larangan haji. Jadi kalau kita sebut, insya-Allah kita akan mudah hafal, insya-Allah. Ya, baik, saya pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Soalan nombor 2, nama Allah Al-Hakim. Catat dulu. Catat dulu. Sementara itu tanam di belakang. Tandanya tanam minum air.
Okey, angkat tangan yang belum siap. Mana kita apa kita dulu. Okey, baik. Kami itu dengar je telinga. Okey, Ustaz minta awak salin ni supaya nanti balik terus buat latihan. Selain itu Ustaz akan tinggalkan kepada Puan Arifah nanti. Kepada Puan Arifah akan panjangkan kepada yang lain-lain lah, guru-guru yang lain, dan boleh dikongsikan bersama dengan anak-anak sekolah. Sebab tajuk-tajuk yang kita buat ni adalah tajuk-tajuk yang telah dianalisa. Ya, tajuk yang telah dianalisa. Dan kita dah buat perkiraan dan walau bagaimanapun, walaupun tajuk-tajuk itu orang catat, tapi yang lain jangan tinggalkan. Ya, jangan tinggalkan. Ya, sebab sejarahnya pernah berlaku pada tahun 2023 dulu, masuk hanya dalam 60% dia bisa target, 60 ataupun 50% dia target ayat dan hadis. Yang lain banyaknya tak masuk. Ini dalam kabut sekilas, ya, berada semua. Sebenarnya kalau di peringkat atasan tu, ini bukan soalan berulang, soalan yang sama, tapi tajuk subtopik dia berbeza. Macam tadi lah pada Aflahal Mu'minun. Untuk tahun 2021 dia dah keluar di atas tu pada Aflahal Mu'minun, dan soalan seterusnya tapi yang bawah tu alladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Okey, tangan yang belum semua dah siap, jangan buang kata-kata kalau tak usaha penting, tak. Dan paling cantiknya nanti awak akan contik-contikkan soalan ataupun handout yang dibutuhkan itu. Baik, semua dah siap, jangan uraikan sikit kaitan dengan soalan satu, muntaqim syahid. Ini dalam pendidikan Islam ni, dia ada keluarga. Keluarga ni dipanggil keluarga nama-nama Allah. Muntaqim, syahid, syahid, ar-raqib dan juga al-jabbar. Jadi yang ni yang paling mudah awak kena buat, kena hafal, ialah awak catatkan MP, tulis MP. Maknanya MP itu muntaqim balas. Sebab dia akan melibatkan kepada soalan hebat nanti. Saya akan jelaskan satu persatu pelan-pelan supaya berapa. JK, Jabbar Kuasa. JK, Jabbar Kuasa. RA, Raqib Awas. SS, Syahid Saksi. Saya ulangi, MD Muntaqim Balas, JK Jabbar Kuasa, RA Raqib Awas, SS Syahid Saksi. Baik, kalau dah catat, pandang dekat. Ini antara kesilapan murid dalam menjawab hebat untuk keempat-empat nama Allah ini. Tahun lepas dah keluar ayat ataupun nama Allah yang berkaitan nama Allah Al-Jabbar tahun lepas 2024. Tahun sebelumnya dah keluar Raqib, iaitu nama Allah Ar-Raqib, nama Allah yang Maha Mengawasi. Tahun sebelumnya 2022 dah keluar nama Allah Asy-Syahid 2022. 2021 Covid keluar dua nama Allah, iaitu SPM pertama nama Allah Al-Muntaqim, SPM kedua nama Allah Jabbar. Jadi kita letakkan ini pilihan pertama dan pilihan kedua, tapi yang lain jangan tinggal. Sebab Ustaz dah bagi tadi formula, orang dah boleh faham lah. MB Muntaqim Balas, Jabbar, Jabbar itu adalah Allah Maha menguasai secara mutlak. RA
Allah Maha mengawasi. SS, Allah Maha menyaksi. Baik. Soalan satu, rutinnya dia akan bagi maksud. Nyatakan maksud nama Allah Al-Muntaqim. Kalau sempat catat, tak apa, tak sempat pun tak apa. Nama Allah Al-Muntaqim ialah nama Allah yang Maha Pembalas, baru satu markah. Dengan menimpakan azab kepada orang yang melampaui batas, baru layak untuk dapat 2 markah. Okey, saya ulang kembali. Nama Allah ialah nama Allah yang Maha Pembalas dengan menimpakan azab kepada orang yang melampaui batas. Baik, yang kedua, Syahid menyaksi. Allah menyaksi. Allah Maha menyaksi dan mendengar setiap ucapan makhluk. Allah Maha menyaksi dan mendengar setiap ucapan makhluk. Baik, pada kali semua. Soalan kedua rutin banyak lazimnya jelaskan 2 kefahaman nama Allah Al-Muntaqim. What's in kefahaman? Ingat satu, Allah membalas orang engkar Rasul. Allah membalas engkar Rasul. Nak mudah hafal lah, nak mudah ingat. Muntaqim juga Allah membalas dengan asap tebal surah seperti peristiwa Ad-Dufa. Surah apa tadi? Membalas engkar Rasul, membalas asap tebal peristiwa Ad-Dufa. Dalam Islam, kalau dah jawapan awak dalam peristiwa Ad-Dufa itu pun dah akan dapat 2 markah. Tambah sekali dengan asap tebal. Baik, itu kefahaman. Dan yang ketiganya, bagi keempat-empat nama Allah ini yang tiada dalam buku teks. Keempat-empat nama Allah ini, soalan dia jelaskan 2 kesan orang yang beriman dengan Muntaqim, dengan Jabbar, dengan Raqib, dengan Syahid. 2 kesan ini jawapan yang paling mudah untuk keempat-empat itu. Pattern jawapannya catatkan sekarang. Mendorong manusia berakhlak mulia. Yang lain kau boleh tambah sendiri. Jadi tiada dalam buku teks. Jawapannya tiada dalam buku teks. Dan kebanyakan tahun dia keluar setelah dia kesan. Mendorong manusia berakhlak mulia. Boleh sambung. Kalau boleh bagi contoh pun boleh. Mendorong manusia berakhlak mulia dengan ataupun contohnya melaksanakan suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, tadi mendorong, di sana mendorong manusia melakukan kebaikan. Tadi berakhlak, ini melakukan kebaikan. Dan yang tiga, ini jawapan yang pattern untuk tempat-tempat jawapan tadi. Mengelakkan diri daripada perbuatan maksiat. Jadi awak cari dalam buku teks, memang ada buku teks. Sebab buku teks itu sangat terhad. Kenapa? Boleh ke ambil dalam buku teks sekarang? Boleh, dia ada dalam aktiviti di muka surat, ingat buku. Di sebelahnya ada aktiviti. Kesan orang yang yakin dan percaya dengan nama-nama Allah ini. Tapi jawapan memang tak ada buku teks. Dan gunakan jawapan yang Ustaz bagi tadi untuk jawapan yang lain boleh tambah mengikut kesesuaian diri awak.
rasa macam nak tambah, dia minta 2, dah ada 3, nak tambah lagi bagus, lagi cantik, tambah sampai 6 pun boleh. Dia tekan diri dan kesalahan. Baik, untuk hebat, bagi nama-nama Allah ini rutin atau lazimnya begini. Lazimnya nama-nama Allah yang diberikan itu dia akan begini. Nama beriman dengan nama Allah Al-Muntaqim, membentuk kepribadian mulia, membentuk akhlak mulia. Nak salin-salin tak salin pun tak apa. Membentuk akhlak yang mulia. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Baik, ini pattern yang paling mudah, ya, paling mudah untuk awak hafal. Okey, untuk isi dulu, jangan tak isi. Jadi saya nak awak catat semua. Tahu memang maka hebat ni sangat banyak, 46 hingga 50. Dan satu masa lagi abang-abang awak, kakak-kakak awak akan menerima soalan hebat 60 markah, 60%. Itu sebab saya berlama-lama dengan hebat. Slide tu ada, slide-nya ada dekat 170 slide. Ini baru slide yang kelima. Awak tak tahu nak habis buat apa ini. Tapi tak apa, ya. Semua slide yang bawah-bawah tu sebagai huraian untuk melengkapkan apa yang tak sebut. Itu awak balik ke rumah. Baik, jawapan yang pertama ataupun pattern isi jawapan untuk jawapan atas tu, tulis dulu. Beriman dengan nama Allah Al-apa. Kau gariskan dia. Beriman dengan nama Allah Al. Kemudian sambung lagi, yaitu Maha apa? Gariskan dia. Sama ada Maha Pembalas ataupun Maha Menyaksi. Tadi saya bagi contoh tadi kan, dia punya formula kan, MB, JK, RA, SN. Tengok, kena ada perkataan sama ada ia menyaksi, mengawasi, membalas atau menguasai secara mutlak. Okey, ulang balik. Habiskan tadi, saya nak ambil contoh Al-Muntaqim tadi. Okey, beriman dengan nama Allah Al-Muntaqim, iaitu Allah Maha Pembalas, dengan menimpakan azab kepada orang yang melampaui batas. Nokta situ. Baik, hal ini melahirkan insan yang takut dan bimbang untuk melakukan perbuatan negatif. Contohnya maksiat. Okey, yang itu kita dah boleh patternkan. Sebab apa saya letakkan atas tadi nama menyaksi, mengawasi. Sebab kita nak letakkan itu, nanti mata pemerintah itu dia akan nampak dah ke atas tu. Jangan tersilap. Kalau tersilap dia akan jadi kesalahan berjemaah. Jangan akan jadi salah. Jangan silap yang ke atas. Baik, nokta. Kesannya menjadikan seseorang itu baik, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangannya. Okey, yang tu pattern tu dah boleh guna dah. Oleh itu kita hendaklah yakin dan percaya dengan nama Allah keempat-empat tadi.
nama Allah tempat tadi agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek balik jawapan atas. Okey, kita baca sama-sama sekejap lagi. Okey, kita baca sama-sama biar bergema sikit dewan ni. Okey, saya ingat nama Allah Al-Muttaqin ya. Nama Allah Al-Muttaqin membentuk kepribadian mulia. Okey, kita bersama sedia mula. Allah, ini kan kalau masuk pertandingan oral speaking ni, kalau 8 peserta orang dapat nombor 10. Tak semangat langsung. Okey, mula. 1, 2, mula. Okey, noktah dulu. Okey. Huraian hari ini okey, noktah dulu. Kesannya okey, noktah. Kesimpulannya bagus awak ni. Kalau suara aku bagus suara. Ya, kalau masuk pertandingan, kalau menang peringkat daerah, pergi peringkat mana? Peringkat negeri kan? Menang negeri, masa betul. Menang kawasan antara bangsa. Wow. Pemenangnya di peringkat antara bangsa. Menang antara bangsa, boleh wakil bumi. Kalau menang planet Pluto, Mars. Wah, hebat. Itu bukan untuk diri sendiri. Sudah dua main. Apa beza main dengan kasut? Main kaya, kasut miskin. Main di hati, kasut di kaki. Tak boleh kan? Dosa lah. Kalau lelaki dengan lelaki dia panggil apa? Sebut luar tabi'i. Dia kumpulan luar tabi'i ini di bawah ciri-ciri mukmin berjaya tadi. Apa maksud luar tabi'i? Pertubuhan haram luar tabi'i antara lelaki dengan antara lelaki dengan saluran yang lain. Itu maksud luar tabi'i. Okey, zina. Apa maksud zina? Persetubuhan haram itu bersiada antara lelaki dengan perempuan tanpa akad nikah yang sah. Apa maksud sumbang mahram? Persetubuhan haram dengan orang yang mahram bagi. Maksudnya perkataan mahram itu kena ada lah. Sama dengan tadi tanpa akad. Yang tadi luar tadi. Itu di bawah tajuk ciri-ciri mukmin berjaya. Baik. Nama saya nak kasih. Seterusnya kita pergi kepada perkara yang membatalkan iman. Perkara yang membatalkan iman Allah catat tadi, tapi kita akan detailkan lagi selepas ini. Ingat 4 perkara yang membatalkan iman dalam i'tiqad. Dulu dah pernah keluar kaitan dengan PMI ini, iaitu 3 perkara. Itu perbuatan, perkataan dan i'tiqad. Jadi saya akan highlight tentang i'tiqad itu. I'tiqad itu ada 4, iaitu al-uluhiyah, an-nubuwah dan juga al-ghaibiyah, al-syariah. Kalau sempat catat, tak apa, tak sempat pun kita akan ada detailkan selepas ini. Dan Allah bintangkan juga pada ajaran sesat. Ajaran sesat Allah bintangkan tak pernah keluar lagi dalam mana-mana progres. Ajaran sesat.
Itu sedang malukan saya kita masa dah. Okey, ada masa lagi. Lepas saya mungkin sekejap habis pada catatan soalannya. Okey, ajaran sesat adalah sangat penting, belum pernah keluar lagi dalam mana-mana perusahaan. Dan seterusnya Ahli Sunnah wal Jamaah / Khawarij. Tahun lepas dia keluar Syiah. Dia ada 3 kumpulan dia tu. 1 ASWJ, 2 Syiah, 3 Khawarij, 4 Mu'tazilah. Yang dah keluar Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah. Yang belum pernah keluar Khawarij dan juga Mu'tazilah. Baik, itu adalah untuk soalan yang kedua. Yang ketiga, saya cepat-cepat sikit sebelum kita berhenti rehat. Dan nanti masuk slot kedua nanti kita akan detailkan untuk short form ataupun formula mudah yang kita boleh hafal dan pattern mudah untuk kita. Dah siap ini? Dah? Dah ke belum? Mamat ni nak kena Mamat. Apa beza Mamat dengan kucing? Kucing cakap kerusi, Mamat cakap hati. Huruf Jawi paling tinggi apa dia? Huruf Jawi paling tinggi apa? Lam, Allah. Yang tinggi waw lah, waw bukan tinggi. Paling jauh apa? Nun jauh di sana. Dah cepat-cepat. Kalau satu tangan jangan berhenti menulis. Yang itu selingan. Saya akan berhenti selingan supaya awak cepat. Boleh? Saya senyap senyap 5 minit senyap. Okey, dah siap? Dah siap. Pergi kepada soalan 4. Jamal dah terjam. Apa masih dekat sana? Jamal apa? Kejap ya. Puasa dulu boleh tinggal sampai puasa kan. Selesa, Dewan pun selesa. Sejuk, aman. Awak pun nampak insel. Angkat tangan yang belum siap. Angkat tangan. Okey, dah siap. Okay, kalau dah siap, nanti saya dengan kawan ni. Saya pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan keempat. Khulafa' ar-Rasyidin dengan kerajaan Uthmaniyah. Lepas dah keluar Umayyah dan Abbasiyah, tapi saya akan detailkan juga nanti. Kaedah mudah untuk mengingat. Okey, baik. Soalan dah siap belum? Tu je, takkan lambat ni. Khulafa' ar-Rasyidin Uthmaniyah. Soalan yang terakhir, soalan 5. Dah siap belum? Dah siap belum? Okey, walaupun slide ini saya akan serahkan kepada awak, catat itu sebenarnya sangat-sangat penting. Sebab saya rasa tak mungkin semua sekolah dia akan sempat untuk tayangkan. Dan ya, malulah slide orang lain ni kadang-kadang tak dapat mengayat. Slide sendiri itu dia boleh hayati dengan sempurna. Dan yang terakhir, soalan 5, iaitu yang pertama, apa dia? Ini soalan 5. Yang pertama, khauf dan rajak. Yang kedua, adab terhadap orang sakit. Yang kelima, alam sekitar. Yang kelima. 1, 2, yang ketiga, alam sekitar. Yang keempat, sifat mazmumah meracunkan. Jadi awak bintangkan kepada alam sekitar. Alam sekitar itu belum pernah keluar lagi sejak 2021. Ya, alam sekitar. Jadi alam sekitar ni, sebab sambil tulis awak pasang ketinggalan. Lagipun awak pun dah kita, awak pun dah selesa tadi. Dia 2 perkara. Orang-orang yang dah tak selesa ataupun lama sangat, dia akan jadi mata, jadi nak laju. Lepas tu tangan pegang kotak. Yang
pegang tunduk, Aminah kata, Aminah ada betul-betul kat tunduk, betul-betul kat spek, boleh korek-korek ni. Okey, dah catat semua ni? Okey, alam sekitar dah catat? Okey, saya nak sedikit 5 minit untuk alam sekitar. Baik, alam sekitar rutinnya ataupun tadinya saya kata apakah maksud alam sekitar? Alam sekitar ialah alam benda hidup dan bukan hidup. Bukan benda hidup dan mati. Ada yang benda hidup dan yang mati. Salah. Benda hidup dan bukan hidup yang berada di sekeliling manusia. Kaedah yang paling mudah. Biasanya, lazimnya soalan jelaskan 2 adab dengan alam sekitar. 1, menjaga flora dan fauna. 2, memelihara dan memulihara alam sekitar. Kalau memelihara, tanam semula. Memelihara, jaga pokok-pokok tersebut. Yang paling mudah. Biasanya ini kacang bagi awak ni. Tapi kacang pun ingat, kacang pun kalau salah yang teknik, ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup dan bukan hidup yang berada di sekeliling manusia. Sampai situ baru dapat 2 markah. Dan di bawahnya dia akan gandingkan dengan soalan hebat. Soalan hebat, sebelum makannya, soalan hebat, catatkan sikit soalan hebat. Gambar tentang pencemaran alam sekitar. Tak kira lah gambar ataupun statement. Gambar tentang pencemaran alam sekitar. Baik, kau tulis soalan nombor 1 dulu. Apakah maksud alam sekitar? Sebenarnya ada dalam itu, tapi saya nak catatkan. Kita tahu, menulis itu lagi. Apakah maksud alam sekitar? Catat sekarang. Benda hidup dan bukan hidup yang berada di sekeliling manusia. Sehingga waktu mengapa situasi di atas berleluasa? Mengapa situasi di atas berleluasa? Walaupun dia tulis hebat 2 markah, tapi jangan catat jawapan awak. Jawapan awak begini. Jawapan awak, tak payah dash, kurang didikan agama. Kurang didikan agama daripada ibu bapa sejak kecil. Khususnya ilmu berkaitan kebersihan. Sedang satu baris. Yang bawah tu tulis hebat. Hebat. Baik, hebat ni pandang-pandang. Hebat pandang-pandang. Semua dah tegak semua. Hebat ni sarana Ustaz dan cadangan daripada kawan sahabat-sahabat semua dalam panel itu. Cadangannya 2 isi yang kita boleh masukkan untuk cadangan. 1, kempen, 2, ilmu. Walau catat pun tak apa, tak catat pun tak apa. Tapi jawapan penuhnya saya akan bimbing awak. 1, kempen, 2, ilmu. Baik, kempen dulu. Mana nak kempen? Mengadakan kempen kesedaran tentang ilmu berkaitan kebersihan. Hal ini menjadikan individu lain ataupun menjadikan masyarakat terbimbing dengan kebersihan ataupun terbimbing tentang, nak sebut tentang taharah pun boleh, tentang sikap pun boleh. Kesannya menjadikan seseorang itu apa? Seorang itu menjaga
ataupun menjadi budaya kepada seseorang untuk mengamalkan kebersihan sama ada di rumah ataupun alam sekitar. Oleh itu biasa. Itu campaign. Ilmu pula ilmu. Dua untuk yang ilmu mendalami ilmu pengetahuan daripada guru yang diiktiraf, khususnya ilmu tentang kebersihan. Nota, hal ini mendorong manusia ataupun mendorong seseorang itu istiqamah dalam melaksanakan kebersihan di semua tempat. Kesannya menjadikan alam sekitar bersih dan terhindar daripada penyakit. Nota, oleh itu kita dalam mendalami ilmu agar kebersihan dijaga bersama-sama. Dulu kan? Itu sebagai penutup untuk slot ini. Nanti kita akan sambung lagi. Boleh? Okey ke awak ni? Alhamdulillah. Dengan itu saya serahkan kepada pengurusi majlis. Silakan. Ya, alhamdulillah kita selesai satu slot yang pertama, weekend yang pertama. Okay, saya harap, sangat-sangat mengharaplah, nah daripada 1 kau dapat 10. Boleh? Nah, okay, kita akan berehat selama 30 minit. Tempat berehat nak makan kat mana? Dalam dewan ni juga. Jadi sebelum saya benarkan kamu keluar, simpan dulu segala buku ada tulis dalam beg masing-masing. Sebab meja tu kamu nak makan nasi lemak dan air balam. Jadi dengan itu saya berjumpa Ustaz Ramli untuk menjaga selera. Okey, simpan dulu ada tulis kamu, buku-buku kamu. Takut sakit kena sambal pula. Okey, baik. Macam ni, makanan berada di luar pondok sana. Okay, kita akan buat sistem drive-thru lah. Satu orang, satu bungkus nasi lemak. Dan di tepi sini, kat slide window dekat Ustazah use tu, okay, ada air balam. Nah, ada air anggur kot dengan ais. Kamu berpandailah, kamu cedok dengan elok dan masuk makan dekat sini. Boleh? Okay. Saya nak bagi pelajar lelaki dulu lah. Pelajar lelaki bangun pelan-pelan, keluar, ambil makanan dan makan. Pukul 11 kita nak mula. Nah, pelajar lelaki bangun dulu. Keluar dulu, ambil makanan dan air. Pelajar perempuan terusan lah, kita bagi apa-apa berada makan. Ambil makanan, main letak meja. Pastikan lepas makan, sampah dibuang dalam tong sampah. Kiri kanan ada tong sampah lah. Cuba sikit lagi bang. Bergerak pantas. Okey, cikgu-cikgu, minta maaf terlupa pula. Okey, guru-guru, rakan-rakan boleh bergerak ke kantin. Di ruangan kantin yang terbuka tu ada sedikit jamuan lah. Nasi campur tu saya. Boleh menjamu selera. Di kantin kawasan terbuka tu, di belakang pejabat. Apa-apa, abang lelaki keluar ke sini, di senang tu belah sini. Dekat Ustazah Suhaibah tu. Lagi laju.